wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Terengganu. Bersama saya Naura Ashrafah binti Muhammad Tamandan dari saluran TVPSS SK Batu Tujuh. Membawa teras kreatif, inovatif, bermakna, mesej positif, impak sejati. Episod khas kali ini memfokuskan kepada sebuah nilai murni yang amat mendalam dalam kehidupan kita, iaitu nilai kemanusiaan. Ketiga. Kemanusiaan bukan sekadar perkataan, tetapi tentang rasa empati, kasih sayang dan tindakan kita membantu sesama insan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Mari kita saksikan sebuah babak kehidupan di sekolah kami. Dan Hakim, setiap kali waktu rehat, dia hanya duduk di sudut itu. Air kosong jadi pengalas perutnya. Kemana pergi bekalnya? Mengapa dia tidak ke kaunter kantin? Assalamualaikum Hakim. Saya duduk di sini. Hakim, mak saya ada bekalkan makanan lebih hari ini. Saya tak mampu nak habiskan seorang. Boleh tolong saya habiskan? Tak apalah Aiman, saya tak apa-apa. Ambillah Hakim. Rezeki yang ada untuk dikongsi bersama. Kita kan kawan. Terima kasih Aiman. Sebenarnya ayah saya sakit di rumah dan ibu saya tak sediakan wang saku hari ini. Perhatian kamu sangat bermakna bagi saya. Ya. Sama-sama Hakim. Selagi kita di sekolah ini, kamu tidak pernah berseorangan. Ya. Subhanallah, indah sungguh tindakan kerja tadi. Bersama saya sekarang ialah murid SK Batu Tujuh. Apa yang kamu faham tentang konsep nilai kemanusiaan di sekolah kita? Bagi saya, kemanusiaan itu mudah. Bila kita nampak kawan jatuh, kita bantu mengangkat. Bila kawan tiada makanan, kita berkongsi. Bila kawan sedih, kita beri sokongan. Kemanusiaan buat sekolah kita rasa seperti sebuah keluarga besar. Para penonton, nilai kemanusiaan tidak memerlukan harta yang menggunung untuk membuktikannya. Cukuplah dengan sekeping hati yang ikhlas, seulas senyuman dan huluran tangan apabila ada yang memerlukan. Mari kita semai pilih nilai kemanusiaan bermula dari bidik darjah kita, sekolah kita dan komuniti kita. Mesej positif impak sejati. Bersama kita hebat. TVPSS menyatukan kita. Sekian sahaja daripada kami TVPSS SK Batu Tujuh. Sehingga kita berjumpa lagi.